What's up guys, welcome back to Shoot Night Channel. Yes, kali ni kita berada di Jakarta. Setelah 12 tahun kita orang last datang dekat Jakarta. So kita orang baru je sampai dekat airport Soekarno-Hatta. Tak ingat International Airport. So lepas ni kita orang akan menuju ke stesen Halim. Kita nak naik Wush. Kita akan terus straight ke Bandung. So jom, kali ni aku nak tunjuk kat korang pengembaraan kita orang ke Jakarta Bandung 6 hari 5 malam. Berdua saja kali ni. Let's go. Okay guys, sekarang aku berada di dalam Gojek. Tadi dekat airport kita orang survey antara Grab dengan Gojek. So Gojek lagi murah. Kalau nak pergi stesen lebih kurang 199,000 dengan Grab. Kalau Gojek 180,000 saja. Perjalanan ambil masa lebih kurang sejam daripada airport tadi nak ke stesen Halim. So nanti keluar dekat airport, korang kena jalan sikit. Dekat depan tu ada macam ruangan menunggu untuk Grab, Gojek. So korang pilih Gojek lah kalau korang ambil Gojek. So now kita dah on the way to stesen Halim. Let's go. Kita dah sampai dekat stesen Halim. Dekat sejam juga tadi perjalanan. Harga Gojek tadi 180,000. So termasuk parking dan juga tol additional dalam 30,000 lah dia charge. So total 210,000. Now kita nak beli tiket train Wush. Let's go, kita tengok pukul berapa ada tiket. Hai, pagi ke Bandung. Bandung sini pada berapa tiket? Dua tiket, mau di ekonomi atau bisnis ibu? Ekonomi Ekonomi ya, kita tersedia di pukul 10. Pukul 10 boleh? Sempat tak? Sempat. Masih sempat? Mau di ekonomi 2 tiket ya? Kursinya mau dibantu 2 bersama ibu atau bagaimana? Ya. Macam mana? 2 bersama? Ya, bersama. Ya. Saya bantu 13 AB seperti ini. Okey, silakan. Ya, okey kan? View-nya, kalau view yang bagus yang mana? Bagaimana? Kalau view yang bagus Saya bantu tuliskan di sini nomor ganjil. ganjil ya? Ganjil, yes. Okey. Boleh dibantu kedua pasportnya ibu? Okay guys, nak masuk stesen kena scan barang kena scan bag, semua kena scan. So kita dah masuk. Ada orang nak beli kopi kenangan. Nak beli apa? Beli kopi, nak rasa what's the difference. A. So ini kita punya coach 6. Let's go in. 13A, 13B. So toilet dia ada sinki. Ni sabun, ni pewangi, ada bidet dan tisu. Nice. Okay, untuk kelas ekonomi ni seat dia 3, 2. So kita orang dekat 3 ni. Sebelah sana tu 2. So tips untuk beli tiket, korang ambil macam sekarang nombor ganjil, tingkapnya luas. Kalau kau ambil nombor genap, so pemandangan terhalang. Sebelah sana pun sama, kalau nombor genap tu pemandangan terhalang. Kalau ni ganjil, tingkap dia luas. So dekat sini ada tray, boleh bawa masuk makanan. Lepas tu kat bawah ni ada soket. Ni so dia bagi apa lagi? Sini ada tempat gantung. So ada tempat gantung. So ni ada plastik muntah kot. Dalam ni ada menu. Nanti boleh dibeli kot. Yalah, dia jual lah ni. So ni menu. Ada menu dalam ni. Jadi tiket kita orang pukul 10. Sekarang baru 9.50. Train belum gerak lagi. Let's go. Sedap. Nak kopi? Order apa? Ni yang mantan, nama mantan. Mantan ni. Okay. Tapi this one less sugar lah. Less sweet. Sedap.
sampai Bandung Station. Okey, buat korang yang tak tahu, tak pernah lagi naik Wush, daripada Wush tadi kena transit, kena tukar train. So keluar je Wush, dia punya gate untuk Bandung Station tu sebelah je. Kau akan turun eskalator, guna tiket yang sama. So daripada Wush tadi ke stesen Bandung ni lebih kurang dalam 20-25 minit lah. Dekat Wush tu, korang akan turun dekat stesen Padalarang. Tadi Padalarang, lepas tu sekarang kita dah ke stesen Bandung. Jadi kita lepas ni nak try ambil Grab ataupun Gojek. Kita nak pergi hotel. Harap-harap boleh check in awal sebab sekarang baru pukul berapa dah? 10.59 pagi. Ciao. By the way, akan ada sentiasa orang offer untuk bawa comeback korang. Payah, bawa sendiri. Okay, sekarang ni kita daripada train station Bandung ni kita nak pergi hotel dulu. So aku baru je lepas check Gojek punya harga 15,000 nak pergi hotel. Sekarang ni kita nak tengok Grab pula. Grab berapa so sekarang ni kalau Grab 27,000. Tadi Gojek 15,000. So Gojek lagi murah. So kita ambil Gojek. Mana ni? Kat sini dia. So daripada stesen Bandung tadi kita terus ambil Gojek ke hotel. So ni belakang ni hotel, cantik kan. Nanti aku akan buat full review. Bear in mind satu benda dekat sini, harga tak termasuk parking kau. So whatsoever, yes, kau kena ada tambahan daripada apa yang harga dalam Gojek tu. So kita just letak bag, kita tak boleh nak check in. Kita tak boleh nak check in lagi sebab baru pukul 12. Now kita ambil Gojek lagi sekali, kita nak pergi makan. Nak tahu makan kat mana? Follow. Ya guys, sekarang kita lagi di rumah makan Wangi Seruni. Setibanya kami di sini guys, ramai orang kena menunggu. Jadi hampir 45 minit kami menunggu. Mungkin ayamnya enak sekali, tempatnya aman, dingin, ada aircon. Tapi nggak tahu lagi rasanya. Tapi memang ramai, pack gila. So maafin gue. Jadi kita lihat nanti ya gimana ayamnya. Kami pun nggak tahu macam mana mau ordernya. Jadi kami lapar, kita tunggulah makanannya sampai. Masih baik makanan, tak sampai lambat. So ni aku order ayam goreng seruni. Ayam goreng seruni. Tengok ada kriuk-kriuk dia nampak macam menarik. Lepas tu ada ulam. Rasa ni macam ulam raja lah, aku tak tahu. Lepas tu dia bagi sekali ni sambal. Lepas tu aku add on tempe. Aku ingat kan satu tu satu set. Dia punya satu tu sekeping. So aku order dua keping ni. Dan ais jeruk dia, ini sedap lah. Ini serius sedap, tapi tak puas. Sekali lagi aku akan beritahu berapa total damage dekat sini. Sedap ke tak sedap? Try terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia punya ayam dia kecil lah. Ayam dia kecil, tapi dia macam berempah. Ayam goreng berempah. Dia punya sambal ni macam cili, tapi dia letak cuka. Ayam goreng dia basically lah kita punya ayam goreng berempah, tapi dia punya kruk-kruk tu banyak gila dia bagi. So bagi aku 45 minit tunggu tak berbaloi lah. Dengan sambal dia tak berbaloi. Ais jeruk dia sedap. Korang boleh try, boleh sendiri cuba sebab tempat lain-lain. Tapi untuk aku datang repeat, nah. Okay, let's move. Kata jana ni biasa je nya. Total habis, kita orang habis tadi 144,900. 145,000 lah total. Okey lah, tak adalah mahal sangat. Tapi mungkin kat sini dia agak pricey sikit lah. Okey, kita jumpa dekat hotel.
Oi? Dah sampai. So, inilah bilik kita orang untuk Ada. 2 malam. Kecil je biliknya. Tapi decoration dia cantik ah. Jom lah tengok apa ada. So, toilet dekat sini, shower dekat situ. Dia bagi towel, kita pusing sini. Ada sinki. Ya, untuk gigi kat sini. Slipper. Oh, maksud. So, ada TV. Jom. Lepas tu kat sini ada complimentary air, kettle, plug point kat situ. Ni nak setel baju. So ni katil dia. Alright, kita tengok dia ada balcony kat sini. So dia ada small balcony. Okay, kat tepi katil ada, situ je ada plug point. Dengan situ. Yang sini. Situ. Alah, aku pun nak Okay. cari. Nama hotel ni apa? Little Mykonos. Okay. Cantik. Dia punya lobby tadi, cafe dia memang cantik. Greece-nya. Greece punya design ataupun tema Greece. Santorini lah. Jadi kita orang penat gila daripada semalam tak tidur. Aku satu hari tak tidur. Flight tadi pukul 6 pagi sampai sekarang tak tidur daripada semalam. So jadi aku nak rest dulu. Lepas tu aku akan keluar balik ke jalan-jalan Bandung 3 hari 2 malam. Let's go. Sekarang aku dekat Hijab Ajam, rumah makan Halalan Thayyiban. Tengok ni, Halalan Thayyiban. So menu kita untuk hari ni ayam goreng. Tadi tengah hari kita dah makan ayam goreng. Semalam pun kita makan ayam goreng je, ayam goreng kampung. Tapi yang dekat sini aku tengok harga dia lagi murah daripada siang tadi. Dan dia ada aneka sambal. So tengok kat sini, dia ada aneka sambal. Daripada hotel tadi kita orang naik naik Gojek lebih kurang dalam 26,000 kan, 26,000 kan. So kita baru order. Nanti kita tengok apa yang kita orang order, baik ke tak baik. Rumah makan Hijab Ajam. Hai. Okay. Ini ialah tempe goreng. Ni ayam goreng kampung. Bahagian peha, and this one is sup daging sapi. So bila korang order nasi, korang akan dapat default dia bumbu hitam dengan sambal bawang, and this one should tambah sambal terasi aka sambal belacan. Jom makan. Hai. Lupa. Macam biasalah, kat sini es jeruk itu wajib. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try sup dia dulu. Sup dia very light. Dalam ni ada carrot, ada daging lah. Sup dia light lah, light. Ini ayam dia. Kecil lah, ayam kampung kan. Rasa dia punya bumbu hitam ni apa? Tak tahu nak describe. Kita makan lagi. Sambal terasi pula, sambal terasi. Aku order extra sambal. Okay guys, aku tak nak cerita banyak. Aku nak rasa dulu. Nanti aku bagi review. Ciao. Tempe? Ha? Tak makan tempe ke? Tempe, standard lah tempe. Tadi kita habis makan berapa? 210-450. Tadi makan Ya, 210-450. 210 450. Okey. Compare dengan yang siang tadi, aku lagi suka sini sebab dia ada siap-siap bagi 2 sambal. Yang satu tu macam rasa rendang pucuk ubi kan. Sedap. Sedap. Lepas tu aku order tambahan terasi, sedap juga. Sedap. Lepas tu better lah sebab ada pilihan sambal. Macam tadi tu dia siang tadi ada satu je kan. Ni dia lebih vibe. So dia macam lebih nampak meriah. Tak adalah macam kesedan pula, kesian. Kedai dia pun besar, selesa. Tapi masalah yang kita orang hadapi hari ni, hari pertama dekat Bandung, banyak tak pakai cash. Diorang kat sini prefer QR. Yes. So korang kalau nak belanja dekat sini, pandai-pandai lah manage. So kita orang terpaksa juga guna debit card. Tapi boleh pakai QR main bank lah tadi, boleh pakai lah.
Semuanya kita orang dah withdraw banyak. Kita dah cashkan banyak. Tapi tak apa, saya ada tempat kita boleh habiskan cash tu kat Tamrin. Habislah duit aku. So kita dah habis makan. Jom kita nak pergi ke Jalan Braga. Jalan Braga. Let's go. Okay, kita dah sampai dekat Jalan Braga. So tadi bila kita top up Gojek tu, instead of bayar cash, daripada harga 26,000 dia jadi 15,500. So lagi jimat kalau bayar terus daripada apps kan. Yes, meriah gila weh kau tengok Oh, macam-macam dah ada tau. Dan jalan jam terus. Ini menarik ni. Nak tang apa dia tunggang? 10,000 tadi dia cakap. Ya lah, murah je. Oh ni famous juga ni, bolu bakar. Ni lah. Stefani Putri Enggak. Yang roti macam roti bakar. Bau kot. Jom mintas. Aduh, tak nampak. Aduh, sakit. Tiramisunya. Ya, susah-susah nak belajar. Pilih aja. Kenapa? Oh, dine-in ada kat atas. Snow Mountain Tiramisu. Kita makan kat atas. Jom. Yang ini 48,000. Terima kasih yang. Macam persidangan tak? Ni kremes. Ni apa tah? Milk crumble. Milk crumble. Tiramisu Snow Mountain. So atas ni basically atas dia ice cream and dalam bawah tu dia punya tiramisu, and then dia akan bagi milk crumble ni. Untuk saya terabur-terabur kan di atas ni. So kali ni saya rasa jadi travel princess je. Macam tu kan ni. Ice cream ni teruk. Dah sejuk. Yang ni dia sejuk-sejuk. So yang ni dia kena terus makan. Dia ada yang jual in a box, tapi dia agak besar. Yang tak ada fridge. Dia macam balance ni. So kopi dia Harga tadi berapa? 48,000. 8,000. Kat kedai atas ni, level tu dia ada tempat makan. So kita orang dekat tempat persidangan. Kat belakang aku ni ada banyak bendera-bendera. So dekat sana pun ada area boleh makan lah sana tu. So aku nak enjoy kita orang punya tiramisu. Kita jumpa tempat seterusnya.